Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Harin. Bang, jangan marah bang. Lewat 9 hari, sekarang 17 hari bulan, hari Sabtu. Last 10 hari lepas punya video. Sibuk betul. Honda Nation dah habis, kita fokus dekat ECW. So macam biasa guys, hari ni saya nak buat lain sikit lah. Saya nak bawa korang jalan dekat showroom 1, 2, 3, 4. Kita ada 4, 5, 6 showroom kat sini. Okay, macam biasa saya dekat ECW. Kita ada showroom dekat depan, dekat belakang, kat tepi semua. Ngam tak? Okay, nak bawa korang tengok kereta yang ada kat showroom yang baru sampai. Dan kita pun dah kosongkan depan tu sebab ada lagi yang akan sampai. Yang dah lama-lama dekat sini, sebulan 2, kita akan simpan dekat store yard. Kita bawa masuk stok baru. Stay tune guys. Yang penting jangan lupa subscribe dan jangan marah. Okey geng, jom kita start. Hari ni banyak kerja sikit, kita nak pergi semua showroom. Nbox 2024 119,000 on the road, NCD 55 jalan. So hari ni shopping cuci mata. Okay, Mini Cooper 185,000 on the road, NCD 55 jalan. Belakang A180 full spec sunroof. Saya ada warna silver, saya ada warna grey kat tepi sana. Yang ni 165,000 on the road, NCD 55 jalan. A35 sedan sunroof. Yang ni bukan paket seat, 215,000 on the road, NCD 55 jalan. So macam biasalah, Alphard Velfire saya banyak kat showroom ni. Okay, cuma Velfire 2023, 2024. Untuk Alphard saya ada daripada 2021, 2022, 2023, 2024. Macam ni model untuk 2023 dan juga 2024. Ini A180 yang saya kata tadi tu, sunroof. Bang, 165,000 jalan bang yang ni. So ni ada Alphard, depan ada Velfire, tengah demo customer. Alright, ni petang kan datang, itu customer dah sampai. So petang nanti pukul 6 saya ada customer nak tengok C200. Kejap lagi saya tunjuk C200 tu. G350 diesel, yang ni 2021 diesel G350, yang ni 560,000 on the road, NCD 55 jalan. Bang, serius kereta ni lawa. Luar dalam cantik kereta ni. Okay, luar dalam memang cantik kereta ni. Mileage baru 20,000. So datang dengan sunroof, seat belt merah. Cuma kereta ni diesel tau. Nak beli G63, yes, mahal. Dekat 1 juta. G350. Ada geng-geng yang apa ni pernah beli dengan saya, dia kata rip, berbaloi sebab kereta ni sedap. Sebab apa? Dia diesel. So untuk Velfire 2023, 2024, saya on the way unit ada lagi 21 unit on the way. So yang ni kita nak standby untuk Puspakom je lah, limited edition. A45S Straight Style Edition limited. So yang ini dekat Jepun tak banyak keluaran dia, harga pun mahal, 430,000. Yang ini sold. So next, ni geng, CLA 45S 2020, ni 320,000 on the road, NCD 55. Kita nak clear stock. Kita nak clear stock. Yang ini ada HUD, bucket seat. Original mileage dia 47,000 km ke 37? Kejap, 37. Tu 37,000 km. Actually ni tu hari loan dah approve, tapi customer tukar warna putih pula. Jom kita tengok lain pula. So yang putih ni FL1 dah sold. Yang putih sana tu GR Yaris dah sold. Yang ni belum. Merah ni belum lagi. Merah manual 6 speed 195,000 on the road, NCD 55. FL5 sold. Lepas tu FK ni customer saya daripada Kelang tak salah saya booking. Okay, untuk FK tu ni FL5 warna biru saya ada 295,000 on the road, NCD 55, mileage 24 km. FL5 jangan risau, saya ada 47 unit. Dekat Jepun ada lagi 47 unit on the way masuk Malaysia. Saya ada beli yang black edition, warna hitam, warna merah, warna biru. Seat dalam warna hitam. Kereta tu tahun 2025. Macam ni 2024. Kalau seat dalam warna merah ni, saya ada yang 2025, mileage baru 11 km. So kereta tu grade 6A, 5A. So kereta tu akan masuk Malaysia pada lepas raya. Okay, untuk FL5 jangan risau, saya ada banyak, memang banyak. Putih, merah, hitam, yang black edition. So yang ni FL1 ada lagi, merah ni 165,000 on the road, NCD 55 auto. FL1 manual ada lagi. Yang ini 173,000 on the road, NCD 55. Yang ini customer saya booking.
So kita tunggu loan approve saja. Customer daripada Kelang tak saya. Ni. So dah masuk loan dah pun. Sangat-sangat senang urusan. Dia tengok saya punya live, dia kata, "Bang, bagi nombor akaun, saya nak booking." Mantap. FL5 merah yang ini dah booking. Tapi saya ada lagi satu unit yang ready Incoming saya banyak merah. Tapi yang ready saya ada lagi satu unit, mileage baru 18 km. Yang itu harga 305 on the road, NCD 55. So next saya dekat sana, kita pergi sebelah showroom lagi satu. Jom. FL5 277 on the road, NCD 55. So ni BMW 118. Ini nak deliver BMW 118. Lawa, serius. Puas hati pakai. So dekat depan tu ada lagi satu BMW 118 warna biru. Dah tak banyak dekat saya 118 itu hari, masuk 25 unit tak silap. Ready sekarang 4 ke 5 unit. Harga pun dalam 145,000, 155,000. Paling murah kita ada itu hari warna biru 138,000. Booking. Yang ini loan approve. GLB 35 saya banyak. GLB 35 harga 249,000, 265,000 kalau tahun baru. Okey. Sama saya dah bagi tahu tadi. And then ini Soul warna kuning ni. Warna kuning loan dah approve, tinggal customer sign agreement. FK7 ni dah kena booking tadi, harga dalam 147,000. Saya ada lagi satu unit warna hitam FK7 sunroof 147,000 on the road, NCD 55. Jalan bang. Ni BMW 135. Yang ni 180,000 daripada asal 188. Sekarang dia jadi 180,000. 306 horsepower. Serius kereta ni laju. Ini abang dia, ini adik. Ini 115. Ini 135 2.0. Clubman 185,000 on the road, NCD 55. So RX 350 loan customer saya approve. Datang daripada live. Lepas live dia terus booking and then masuk loan approve. Kereta yang dia pilih tu on the way masuk. Sebab ada spek yang dia pilih sikit dekat Jepun. Defender ni ada lagi. Gang BMW 118 ni 150,000 on the road, NCD 55. So belakang customer tengah tengok GLE 53. Handsome. Color Nado Grey limited. So yang itu daripada 720,000 sekarang 690,000 on the road, NCD 55. Yang ini lawa gila. Nak murah sikit saya ada warna putih, saya ada warna hitam. So GLB 45. GLB 35 7 seater sunroof. Okay. Yang ini saya pernah buat review. Harga sekarang 249,000 on the road, NCD 55. Ni saya pernah buat review sebelum ni. Sekarang harga 249 on the road, NCD 55. Yang sebelah 690. Okey, yang putih hitam saya murah sikit. Itu dalam 580,000. So Alphard memang masih banyak lagi. So malam ni pun ada lori sampai untuk Alphard. Itu customer appointment. Tengok Mercedes. Belakang ada Mini Cooper. Mini Cooper ni kita ada lagi JCW. So yang ni 185,000. Yang ni JCW for sale lagi. So hari ni hari Minggu memang ramai appointment. Saya punya appointment petang nanti. Semua kebanyakannya tengok Mercedes. Petang ni pun customer saya tengok Mercedes C200. Okey, jom ikut saya pergi showroom lagi satu. Kita kena naik motor, kalau tidak nanti kena kejar anjing. Kita naik motor, jom kita pergi showroom lagi satu lagi. Gang. Okey. Sebelum saya pergi showroom kat depan tu, saya nak tunjuk dekat korang. Selepas ni, mana customer yang beli kereta dengan saya akan bawa dekat kita punya kedai detailing yang baru. Tak tahu tak apa saya buat. Jom. Yang paling best, saya akan buat full detailing dekat sini. And then kita, ini untuk customer baru lah. Kalau customer yang dah beli kereta pun kita akan bagi package lepas ni. So selepas ini untuk customer baru, ni saya bawa khas benda ni. Sebab apa kita nak buat lain daripada yang lain. Biasa orang deliver kereta cuci kat sini je. Dia cuci luar dalam, betul tak bang? Dia just cuci bang, cuci detailing. Tapi kali ni saya akan deliver, saya akan jack kereta korang, jack, kita akan cabut sport rim ni semua, cuci dalam-dalam sport rim ni, cuci semua dalam, and then kita akan tembak bawah tu dengan sabun, berus. Okey, jangan risau. Untuk yang apa ni, kalau kereta sport car kita ada beli top rank tu. Mana bang top rank tu? Ada dah sampai belum top rank tu? Kita dah order kan? So kita dah order dah. Untuk sport car kita tak akan pakai apa, gun tu. Kalau kereta biasa kita boleh pakai gun tu lah. Tapi yang ini kita pakai top rank. Kita akan buka dengan sebaik-baik mungkin. Kita akan naikkan kereta korang dekat atas, cuci bawah. So don't worry, okay? So siapa nak support saya lepas ni, kita punya kedai detailing dekat ni, depan Gearbox Master, dekat belakang Puspakom
kawasan perindustrian Selaman. So alhamdulillah, doakan semoga kedai ni terus sukses untuk saya terus bantu customer saya cuci kereta yang lebih cantik. Okay. So kita akan buat cuci biasa, cuci luar biasa, and then dekat sini pun kita akan buat PPF. Kita akan buat apa ni, coating. So barang kita pun dah sampai sikit-sikit daripada Jepun untuk kita teruskan berniaga. Support hari-hari guys, support. Jangan lupa, okay, bila korang beli kereta, saya akan bantu untuk cuci macam ni. Alah, jom kita pergi showroom. So next showroom, ini saya buat live, ramai tanya, dah booking sunroof, siap ada body kit. So yang ni harga 149 je, tapi ada lagi yang ni 147,000 on the road, NCD 55. So yang ini FK7, FL5, Mini Cooper FL5. So yang ni A35. Brother, how are you brother? Lama tak on live. Live pula YouTube ah. Ini apa? YouTube? YouTube on balik, orang marah. Okay, yang ni MK8. So yang ni 2023, 188,000 on the road, NCD 55. So dekat showroom ni kita banyak kereta SUV dan juga kereta MPV. C200 245,000 on the road, NCD 55 tahun 2022. So petang ni saya nak tunjuk warna merah, kejap lagi saya tunjuk kereta yang saya nak demo tu. Right, C200 A35 sedan, C200 Clubman FL5. Yang ni shooting brake. CLA 180 shooting brake. Yang ni harga 185,000 geng. Datang dengan sunroof 2 tone seat. So datang dengan sunroof 2 tone seat, CLA 180 shooting brake. Ni bahagian dalam. So ada yang panggil wagon, tapi kalau ikut nama asal dia shooting brake lah. Okay, ngam. So kat dalam ni ada Supra. Yang ni status dah kena booking, tapi loan belum approve lagi. So nampak tu, banyak Alphard dekat sini. Okay, kita pergi another showroom sebelah saja. So that's why saya senang bagi tahu customer, abang datang je dekat sini. Kalau tak ada kereta tu dekat sini, dekat showroom sebelah. Kalau tak ada dekat showroom sebelah, showroom belakang. Jom. Okay geng, dah sampai showroom nombor 3. Yang ni saya kata BMW 118 ada lagi. Nbox yang ni 2023 baru sampai. Step wagon. Step wagon ni tak ada banyak ready tau, incoming ada. Siapa cari step wagon harga yang full spec dalam 163,000 on the road, ini model baru punya step wagon. Siapa cari boxy, harga paling rendah dekat saya, bukan paling rendah lah, ada lagi rendah, ada lagi tinggi, dalam 149,000 on the road, NCD 55 full spec. So yang ni baru sampai. Velfire ni baru sampai. So Golden Ice, Golden Ice boleh dapat dalam 200,000 dan 200 ke bawah boleh dapat. Yang ni BMW 135. Dalam tu ada Mazda Roadster. Nampak ni? Banyak tak kereta saya? Banyak. Mini Cooper ada, Mini Cooper yang warna grey tu dalam 175,000. Okay, yang ni Mazda Roadster. Kejap lah saya buka lampu, gelap lah. Alright geng, dah buka lampu. So terang kan, 135 seat dalam warna merah. Serius lawa. Ini on the road pun dalam 185,000, 188,000. Seat dalam dia warna merah, cantik. 135 2.0. Dia punya lawan Golf MK8. Horsepower dia lagi tinggi daripada Golf MK8 yang ini. Hatchback, one of my favorite juga kalau kereta-kereta hatchback ni. So yang ni GR Yaris 1.5, harga 150,000 on the road, NCD 55. Ya betul, 150,000. Bukan yang 1.6 manual tu tau. Yang 1.6 manual macam dalam video sebelum ni tadi, dalam 195. Yang ni 1.5. Kalau abang akak nak pakai pergi kerja hari-hari, ambil kereta ni. Yang ni kalau abang full loan sebulan dalam 1,700 boleh buat full loan. Gaji bersih 4,000 ke atas dah layak lah untuk apply kereta ni. Yang ini less maintenance, minyak jimat, sedap bawa. Okay, cuma dia 2 pintu lah sebab nak pergi kerja kan, pakai hari-hari. So step wagon ada kat situ. So ada model GLC 43 model baru yang kita punya on the way masuk, 2023, 2024. Suzuki Jimny harga dalam 135,000. Mazda Roadster saya ada 4 unit, warna putih, warna brown macam ni dengan warna hitam tak saya. So yang ni bumbung boleh buka semua, harga dalam 190,000. Mini Cooper, Daihatsu Coupon A250 4MATIC. Lepas tu yang ni ada datang dengan sunroof. CLA 35 AMG shooting brake. Yang ni ada lagi. Saya tak ingat dia punya harga. Itu hari dah 2 kali kena booking.
Tapi lawa, serius. Kalau bawa pergi luar, kereta ni memang cantik. Ni saya ada lagi satu ni, yang 150,000 on the road, NCD 55. Yang ni 1.5, sama macam warna merah tadi, harga sama je. Okay, so next ada Alphard. Belakang ada Stepwagon, ada Wellfire baru. Ni FL1 putih ni 165,000 on the road, NCD 55. FL5 yang ni loan dah approve. Yang ni 295,000 on the road, NCD 55. Sama je. Dua-dua ni harga sama. Okay, sama je dua-dua. Ada yang mileage 190, ada yang mileage 1600. Itu je lah beza dia. So yang ni BMW 135, ada last unit warna merah. So kita dah jumpa 4 unit lah BMW 135. Alright, so yang ni 180,000 on the road, NCD 55. Mazda Roadster yang ni warna putih. Yang ini GR86. Yang ini loan dah approve. Jom kita pergi tengok C200. So C200 ni kejap lagi customer saya nak sampai. Okay, kita dah sampai dah dekat showroom lagi satu, dekat tempat kita simpan C200. So mana kereta tu? Tadi ada kat sini. Kejap kita pergi cari kejap. So ni C200 warna silver. Lepas tu A35 CLA 45S. Yang ini dah sold, loan customer dah approve. So A35 sedan ni pun sold, loan customer dah approve. FK7 ni yang saya kata tadi 147,000, ada sunroof. Cepat, saya ada satu unit last yang ada sunroof, 147,000 on the road, NCD 55%. Nampak? FL5 setiap showroom saya ada FL5. A35, GR Yaris kat belakang, Alphard, Boxy. So next, kereta ni kita akan register dan saya akan project kereta ni pada A to Z. Apa yang part yang kita dah beli, saya akan update nanti. Macam-macam kereta ni kita akan buat. Stay tune. So ini adalah kereta yang saya akan buat sebagai project car pada tahun 2026. Tak, saya cari kereta saya mana hilang ni. Petang customer nak datang. Sekejap. Oh, ni dia dah tukar front grill lah ni. Mana kereta saya? Tak ada. Sekejap. Lain macam ni, warna merah tu hilang. Ya. Geng, tengok mana saya letak FL5 ni. Dekat sini je, kesian dia dekat sini. Belah ujung sekali FL5. Depan GR Yaris. Tu dekat luar dia parking, baru lepas basuh. Kejap sebab dalam penuh tadi, diorang tengah settle kat untuk apa ni? Untuk delivery. Hari ni saja total dekat semua showroom ni ada dekat 15 delivery. Geng ni. Ni saya nak demo petang ni pukul 6. Tunggu customer sampai. Lawa. Serius lawa. Mileage pun baru 10,000 km. So tu showroom. Sebelah ni pun showroom. So banyak tak showroom? So kepada abang kakak yang nak cari kereta tu, nak pakai raya ke, sebelum raya ke, saya tak cadangkan lah sebelum raya. Sebab sebelum raya kerja memang terkejar-kejar. Tapi ada yang akan buat juga. Mana yang customer bijak, dia akan prepare sebelum. Sebab dia dah tak terburu-buru dah. Sebab banyak kes kadang-kadang Puspakom tak lepas, kereta tu akan dapat lepas raya. Ada benda tu banyak jadi. So mana yang nak beli kereta, macam biasa, Rojak Arif Baharin. Stay tune guys, kita jumpa next video. Assalamualaikum.